Assalamualaikum guys. Okay. Tadi aku dah buat Honda aku dah siap. Okay, sekarang pula aku nak buat Alza aku lah. Okay, Alza aku ni apa masalah dia? Masalah dia power steering punya pressure pipe dia dah leaking teruk lah. Okay, kalau kau boleh tengok lah. Boleh nampak minyak tu kan. Okay, ni aku buat sementara waktu tu, dulu aku letak gam lah, tapi tak boleh juga. Okay, lepas tu minyak power steering aku pun dah makin selalu asyik nak kena top up je. Jadi tak nak aku kena buat lah. Okay, barang aku dah beli lah ni. Ni aku dah beli. So dia punya efek dia ni, kalau pressure pipe ni kita tak buat kan, kalau kita tak buat, lama-lama auto sensor kita yang belah bawah tu dia akan efek. Sekarang ni dah 3 kali check engine light aku nyala. Check engine light nyala, aku buka, aku cuci. Lepas tu aku pasang balik, hilang. Lepas tu lama dia leaking lagi lama. Lepas tu dia nyala lagi. Kena pasal auto sensor tu dia kena minyak power steering. Jadi kali ni dah tak boleh tahan lah. Tak tahan aku buat lah. Nak tukar hari ni. Ni pressure pipe ni. So aku nak buka slow. Minyak power steering aku pun dah kurang. Makin lama makin banyak dah kurang. Lepas tu auto sensor aku yang bawah tu pun aku nak kena cuci balik. So nanti kejap lagi nanti aku update. Bila aku dah buka nanti aku update lah. Alright. Okay guys. Okay, pipe ni aku dah buka dah. Pipe ni ni pipe ni susah juga nak buka ni. Boleh tahan juga, susah dia. Lepas tu ni aku dah buka. Okay, ni lepas tu ni belakang ni aku dah buka. Tinggal yang bawah punya tu, dekat steering rack tu. Dekat steering rack tu nak kena buka. Yang ni macam ni. Yang jenis macam ni. So nanti kejap lagi dia aku sambung buat lah. Okay guys. Ini daripada pandangan daripada bawah. Okay, sekejap ni. Okay, ni daripada bawah. Okay, tu aku dah buka dah. Minyak dia jatuh meleleh. Okay, sekarang ni dia dekat sini. Okay, nampak aku buka. Yang dia terip skru tu kan. Okay, itulah dia yang leaking tu. Tapi disebabkan dia satu, habis. Semua yang lain pun basah juga. Jadi yang basah juga. Dia merebak-rebak lah. Satu basah, habis semua basah. Tapi aku dapat detect tu je lah. Yang satu tu je lah. Macam oil sump ni aku dah buka dah. Aku dah buat gam baru dah. Tapi tengok macam leaking. Mungkin leaking daripada benda lain kot. Bukannya senang juga nak buat kerja ni. Susah juga nak buat kerja ni. Macam ni aku kereta sendiri aku buat lah. Tapi kereta orang kalau macam ni aku tak buat lah. Aku buat untuk kereta orang, customer punya bumper je aku buat. Okay guys, aku cabut keluar. Okay, lagi satu ni. Auto sensor ni bawah ni aku dah buka. Ni aku nak kena cuci lagi. Cuci lepas tu aku nak pasang balik. Tengok dia basah, dia kena minyak power steering ni. Sebab tu dia menyala. Auto sensor bawah ni dia sebenarnya dia bukan senang nak rosak. Dia susah nak rosak. Ni kemungkinan disebabkan kena minyak power steering basah. Sebab tu dia menyala. Okay guys, ni aku dah buka ni hose ni. Ni hose high pressure untuk power steering Alza. Hose ni yang leaking. Dia leaking mungkin dekat belah sini lah. Kat atas sini. Sini belah atas. Belah sana. Dia punca daripada sana, dia turun meleleh. Ini susah juga nak keluarkan dia ni. Nak tarik dia kena pakai 2 orang. Pasal dia melengkung macam ni, dia banyak tersekat-sekat. Okay, so nanti aku nak pasang yang baru ni pula. Assalamualaikum guys. Okay guys, aku dah siap dah pasang semua ni. Hose high pressure ni aku dah pasang. Semua dah ikat dah ni. Bawah dia ikat ni. Ini tengok senang ni, sebatang macam gini kan. Tapi dia punya susah. Masya Allah. Okay, sekarang ni aku buka ni botol ni, aku nak cuci. Aku tengok kotor kan. Dalam dia kotor. Nak kena cuci. Lalang tu kan. Ni agak-agak bila dah pasang ni janganlah dia leaking. Dah malam dah. Daripada pukul berapa tadi aku buat
buat sendiri memang buat lengah-lengah je lah. Daripada pukul 4, sekarang dah dekat pukul 8 dah. Buat berhenti. Okey, untuk Alza aku ni, sepanjang aku pakai dia, kerosakan dia, yang pertama yang ni, hose power steering. Lepas tu check engine light aku tukar ni. Yang pertama sekali aku tukar ni. Lepas tu dah tukar ni pula pakai disebabkan leaking tu bawah pula, auto sensor bawah pula menyala. Tadi aku dah try cuci. Aku dah tengok dah pasang ni kepala bateri aku dah cabut, reset balik. Dah cuci auto sensor bawah tu gunakan electric cleaner kan. So nanti bila dah siap semua, aku masuk minyak, aku nak test tengok leaking ke tak leaking. Lepas tu tengok check engine light nyala lagi ke tak nyala. Okay, nanti aku buatkan update nanti. Okay guys, Assalamualaikum. Okay, aku dah isi minyak. Dah isi minyak, aku dah start engine, aku dah check benda apa semua. Buat masa sekarang ni alhamdulillah tak ada leaking apa. So far check kat bawah pun tak ada leaking. Tu leaking lain. Itu yang tadi ni. Okay, tak ada leaking. Lepas tu aku punya check engine light pun dah tak ada. Aku reset. Lepas aku reset tu, lepas aku reset tadi, cuci auto sensor yang bawah tu, cuci. Lepas tu cabut kepala bateri, lama sikit setengah jam baru start balik. Wah, dah hilang, dah settle lah. So alhamdulillah lah, setakat ni selesai job aku untuk kereta sendiri. Aduh, penat baik. Ini kau tengok benda dia sini, tapi bapak susah nak masukkan dia ni ujung ni. Seksa depan ni boleh tahan lagi. Ini bahagian sini yang masalah ni. Alhamdulillah. So far tengok je lah berapa lama boleh tahan hose ni. Lepas tu next nanti aku ingat aku nak buat bal cover ni aku nak buat, nak tukar gasket ni. So aku tak ada apa-apa problem selain daripada yang tadi tu. Itu je. So lepas ni tengok ada rezeki aku buat konten pula. Aku nak pergi skim aku punya disc brake. Bila kita brake dia gegar. So setakat ni je lah aku punya konten untuk Alza aku. Aku buat konten saja je. Pasal aku ni jarang update pasal kereta sendiri. Jadi kalau ada kerosakan ke apa ke, aku buat lah. Okay guys, itu je. Setakat tu je aku punya konten kali ni. Okay, nanti kita jumpa lagi pada video yang lain. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.